ke sesuatu sihir. Korang pandai lah korang jawab. Atuk dah beritahu kat korang. Kalau korang nak percaya, percayalah. Kalau dah percaya tak apalah. Tak kisahlah tu. Sebab bukan diri Atuk, diri kau. Kan? Apa lagi? Kita sambung balik makan bubur. Itu sedikit sebanyak tentang jin lah, sihir. Nanti kita cerita pasal santau. Nanti aku cari dulu dia punya ni maklumat. Sebab santau ni daripada rambut pun ada, daripada kaca pun ada, tebuk rebung pun ada, duri apa, bulu rebung tu pun boleh jadi santau. Banyak kaca. Banyak perkara yang boleh merosakkan tubuh, semua boleh jadi santau. Santau ni